Okay, video kali ini khas ditujukan kepada siapa-siapa yang ada aset kripto, aset emas, oil ataupun stock market. Alright, apa aset yang korang ada? Korang kena dengar video yang habis sebab video kali ini cikgu akan tunjukkan tentang fundamental bigger view. Apa yang tengah berlaku dalam situasi investment anda dengan technical analysis. Alright, let's go. Tapi sebelum tu, siapa-siapa yang ada masalah tentang kos hidup yang sangat-sangat tinggi dan menekan sekarang dengan harga minyak yang akan naik sangat-sangat tinggi dan tak tahu nak buat apa, korang boleh klik link kat bio cikgu dan korang boleh daftar untuk program bagaimana untuk bina income yang kedua. Alright, let's go tentang market. Ini kita akan lihat view dari segi view weekly dan view ni adalah view besar. Dan korang kena ready sebab apa yang cikgu nak kongsikan ni dia akan buat korang nervous, korang risau. Tapi kalau korang tahu cara, insyaAllah dia akan okey, korang akan okey. Jadi save video ni, share supaya lebih ramai orang dapat manfaat. First, kita lihat dulu stock market. So dalam dunia ni S&P 500 adalah stock market paling besar lah. Dan dia akan menentukan hala tuju stock market yang lain. Dan kalau kita lihat S&P 500 dah mula menunjukkan change of character. Maksudnya dia dah mula downtrend. Dan korang boleh lihat indikator EMA tu dah menjadi resistant. Ini menunjukkan bahawa S&P 500 dia dah mula reversal dan dia akan mula downtrend. So siapa-siapa yang terlibat dalam saham, korang hati-hati sebab sekarang market tengah downtrend untuk stock market. Okay, yang kedua adalah emas. Siapa-siapa yang ada simpan emas dah lama dah uptrend, alright, berbulan-bulan, dan sekarang ini market sudah switch untuk ke downtrend. Alright, kalau korang lihat EMA ni mungkin dia akan naik balik dekat sekitar 4,008 dan dia mungkin akan turun lagi sebab sekarang ni dia dah mula untuk shift ke downtrend. Jom kita lihat kripto pula. Kripto memang dah lama downtrend. Sekarang ni adakah dia masih downtrend lagi? So kripto memang masih lagi downtrend sejak harga 126k tu. Alright, dia keep downtrend mingguan. Dan bila mana sampai EMA dia rejected, downtrend lagi. Dan sekarang dah berapa kali testing EMA. Kalau masih rejected, kita akan lihat dia turun lagi bawah. Mungkin sampai 40 lebih ke 50 lebih. Kalau korang lihat, siapa-siapa ada investment, korang boleh nampak pattern sekarang semua market tengah jatuh, semua market tengah downtrend. Jadi korang ada dua cara untuk korang buat income. Sama ada korang spot pinjaman, spot margin korang, alright. Yang kedua adalah korang tahu bagaimana nak short the market. So dua-dua benda ni kalau korang buat, korang boleh dapat income. Untuk survival, better save dalam aset cash, sebab cash yang selamat sekarang. Sebab bila sekarang ni market tak berapa cantik disebabkan oleh fundamental di mana geopolitical tension sekarang, perang yang tidak menentu dan dia akan menjadi lebih keruh. Atas sebab itulah ada satu aset yang memang nampak uptrend. So korang boleh lihat ni ini adalah oil, alright, dan oil satu-satunya aset yang dah mula uptrend sejak tahun ini, alright, sejak 2026 kau boleh lihat dia dah start uptrend, dia dah mula uptrend dan dia dah start move itu the parabolic. Dan bila oil tengah naik banyak, korang kena standby lah, harga barang akan naik sangat banyak, inflasi akan naik sampai ke bulan, memang naik sangat-sangat tinggi. Sementara aset-aset lain semua akan jatuh sebabkan semua perlukan cash untuk survive, untuk hadap inflasi. Jadi ingat dua segi yang cikgu katakan tadi. So kalau korang ada soalan, kalau korang nak prepare apa nak kena buat, masih lagi tak jelas apa korang nak buat, korang boleh komen dekat sini supaya cikgu boleh bantu anda. Sebab zaman sekarang ni kalau korang nak buat duit dalam kripto ke dalam apa-apa aset ke, korang kena tahu relate dengan aset-aset lain. Sebab money flow memang berkait rapat dan institution yang conquer all the market. Alright, bantu katakan saya, jumpa lagi.